Kita bincang dengar-dengar cerita krisis ini semakin teruk. Kita tak dimaklumkan pun. Tak bawa bincang pun dalam mesyuarat exco. Tapi dengar-dengar semakin teruk. Apa yang kita nak buat ni? Dalam bincang-bincang tu keluar teks sabda daripada undang yang 4. Dan bila teks itu kita teliti dan baca, kami juga mensabdakan Menteri Besar tak layak dan wajar diturunkan oleh undang. Ini bukan Jalal buat statement. Ini bukan ketua pemuda buat statement. Ini bukan ketua wanita buat statement. Kalau setakat Jalal, ketua pemuda dan ketua wanita, go to hell. Pasal kita dah berada dalam keadaan yang cukup stabil. Kita tak usah kacau, tuan-tuan. Tapi bila undang yang mensabdakan, tuan-tuan, UMNO kena bangun dan bangkit. Tak, sabar lagi. Saya bagi tahu ketua bahagian, sabar. Jangan kamu melatah. Bagi saya ambil tindakan. Apa saya buat malam tu? Saya minum sekejap. Ya. Apa saya buat malam tu? Depan ni, exco ni. Mana exco? Bekas exco lah. Bekas exco lah. Faizal ada, Datuk Mail ada, Datuk Mustafa ada. Apa saya buat malam tu? Saya WhatsApp dalam grup exco Negeri Sembilan. Saya nak baca tadi, tapi WhatsApp tu dah terpadam kerana saya dah left group. Apa saya sebut? Saya sangat kecewa dan juga saya sangat marah dan kecewa. Kenapa kerajaan negeri sampai ke peringkat ini? Kenapa kerajaan negeri sampai ke peringkat menjatuhkan reputasi menteri besar saya? Saya masuk dalam WhatsApp group. Kenapa tak bawa berbincang dengan kami? Adakah saya tak penting? Adakah UMNO Barisan Nasional tak penting? Dalam WhatsApp group saya tulis. Saya macam nak mampus. Saya gunakan perkataan itu, Datuk Seri. Saya macam nak mampus mempertahankan kerajaan perpaduan di Negeri Sembilan. Tuan-tuan dengar TikTok saya. Tuan-tuan dengar TikTok dan YouTube saya. Mempertahankan undap di Negeri Sembilan. Saya bercakap. Saya bercakap dalam platform orang kampung, tuan-tuan. Saya bercakap dalam platform UMNO, tuan-tuan. Saya bagi tahu UMNO tidak perlu takut kepada apa yang ada DP ada dalam kerajaan. Saya cakap. Minyak naik, orang kampung marah. Saya cakap secara terbuka mempertahankan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Saya mempertahankan dan saya bagi tahu kepada mereka apa yang saya buat seolah-olah tidak dinilai oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Maka 20 minit daripada itu keluar satu WhatsApp, panggil besoknya tu mesyuarat khas exco. Kita pergi mesyuarat exco, mesyuarat khas. Dan dalam mesyuarat itu LA, SS, UMB terangkan bla 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 bla. Dan kita ambil keputusan, okey, tak apa. Kita tengok perkembangannya selanjutnya selepas itu berlaku. Kemudian tuan-tuan, pada 22 bulan, keluar lagi satu kenyataan akhbar undang yang 4, minta tangguh untuk minta tangguh sidang Dewan. Sidang Dewan nak buat 23 bulan. Undang yang 4 keluar sabda untuk tangguh sidang Dewan buat sementara waktu, sementara kemulut ini selesai. Dan mereka memutuskan keempat undang dan Tunku Besar Tapin untuk tidak hadir dalam sidang Dewan Undangan Negeri Sembilan. Ini bukan satu daripada dua, bukan dua daripada empat. 4 plus 1, 5. Total. Dan mereka, orang kata apa, empat tu solid lah kata orang. Apa yang tercatat dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan, tuan-tuan, pasal 56.1, Raja hendaklah dari semasa ke semasa memanggil mesyuarat Dewan Negeri dalam tempoh persidangan yang lepas hingga pada tarikh yang ditetapkan dan mengadakan persidangan yang akan datang tak lebih daripada 6 bulan. Raja membawa makna Tuanku Yang Besar dan Undang yang 4. Maka kerana itu, tuan-tuan, malam 23 bulan, saya bersama 4 exco yang lain pergi rumah Menteri Besar. Saya nasihatkan, ini nak jawab apa Menteri Besar cakap, sidang Dewan itu adalah kerana permohonan UMNO. Ini saya nak jawab. Kita pergi rumah Menteri Besar, saya bagi tahu Datuk MB, saya dengar besok ada perbalahan dan perbincangan berkaitan dengan undang serta tuanku. Apabila dia menjadi perdebatan di Dewan tak cantik. Reputasi raja kita jatuh. Saya susah nak jawab. Kerana saya memegang perlembagaan UMNO. Saya memegang perjuangan UMNO. Kami mempertahankan UMNO. Kami mempertahankan adat dan raja-raja Melayu. Saya cakap.
Lepas tu, saya beritahu MB, saya dapat maklum ada nak buat undi tak percaya. Kalau buat undi tak percaya, macam mana kedudukan saya? Saya jaga parti saya dulu. Saya mesti jaga kehendak dan juga perjuangan yang dibuat oleh orang Melayu. Ini 4 undang ni tuan-tuan, dia jaga 4 corner Negeri Sembilan ni. Dan UMNO berada di semua luar ini tuan-tuan. Di semua luar ini. Jadi MB kata apa malam tu, okey, kita rasmi ni dah tak boleh elak dah. Yang bagi tangguh tu kita tengok dia bincang. Ketua majlis memutuskan. Kita bagi pandangan dan cadang. Ketua majlis buat keputusan. Maka keputusan untuk tangguh dilakukan selepas perasmian berlaku tuan-tuan. Itu yang berlaku ketika waktu itu. Selepas itu tuan-tuan, kita dah fikir balik, kita dah cakap apa semua. Orang beritahu saya, Lal, kau selesai dengan Timsah. Cakap dengan Timsah. You are exco kan you cakap. Saya nak bagi tahu 12 November 2025. Saya bawa dalam cakap exco, Datuk MB, you kena selesaikan krisis ni sebelum meletup. You mesti jadi mediator kepada krisis ini. Ini peranan you harus buat kan. Apa jawab MB? Tak apalah. Kita tunggu dan lihat. Pandangan exco kanan sebagai rakan kongsi yang terbesar dalam Negeri Sembilan tuan-tuan. Okeylah. You have final say. You ada keputusan yang akhir. UMNO bukan minta kerajaan untuk campur tangan. Tapi UMNO berpendapat kerajaan tidak boleh berdiam diri. MB perlu menjadi jambatan untuk menyatukan institusi adat ini. Ini bukan kes pertama. Saya ingat pada tahun 2016, bulan Mac, di mana krisis undang Luak Johor berlaku. Waktu itu siapa MB? Tok Man ada depan saya sekarang. Tok Man jadi MB. Apa yang dibuat oleh Tok Man? Tubuhkan jawatan kuasa khas bagi meneliti segala persoalan yang berlaku di undang Luak Johor tanpa campur tangan kerajaan negeri. Jawatan kuasa siasat semua. Itu beza ketua ataupun MB dari UMNO dengan MB daripada parti yang lain. Tok Man nak tubuh, tak ada macam tu je dia. Dia bawa ke exco. Saya exco masa tu. Saya exco. Tok Man bawa ke Besar exco. Kita nak tubuh jawatan kuasa ini. Kita nak selesaikan masalah ini. Tapi kita tak mau campur bla 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 bla. Jawatan kuasa buat keputusan. Bentang balik dalam Dewan DKU. Dewan Keadilan dan Undang. Baru keputusan dibuat untuk diisytiharkan keputusan itu sebagai sah. Itu kita buat. Tapi itu tak dilakukan dalam kerajaan negeri. Kan itu tuan-tuan, bila kerajaan negeri mengambil tindakan secara sendiri, termasuk beberapa undang panggil dan supaya tak dibagi respon dan sebagainya, berpihak kepada satu pihak yang lain, maka UMNO tak boleh lagi mengambil pendirian secara berdiam diri. UMNO ambil tindakan soal tangguh dewan, UMNO ambil serius tentang kenyataan undang, UMNO ambil tindakan ataupun ambil serius pendirian ataupun ketika keadaan ketidakhadiran undang yang 4 dalam sidang dewan dan beberapa perkara yang ambil tindakan. Baru UMNO buat pendirian pada 27 hari bulan untuk menarik sokongan dan keyakinan terhadap Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri Sembilan kerana tidak boleh menangani krisis ini sehingga menyebabkan berlakunya pemecatan Duli Yang Maha Mulia yang terbesar dan mencemarkan institusi diraja di Negeri Sembilan tuan-tuan. Itu baru UMNO ambil tindakan. Bila kita